Tajuk kita hari ini urutan buang angin dalam badan. Biasanya orang yang masalah angin dia boleh kena sesak nafas, perut kembung. Ada juga yang sembelit, dia susah nak buang air besar disebabkan radang pada bahagian usus dan juga perut. Dan juga simptom tanda-tanda orang masalah angin ni, bila dia makan dia mudah sendawa, ada yang lepas makan rasa nak muntah, mudah tegang-tegang otot, lengan-lengan badan sakit belakang, lengan-lengan pinggang. Ilmu ni mungkin tak ramai yang dapat kongsi detail macam yang saya tunjuk. Jadi kepada yang nak belajar, cari minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan minyak di tangan kanan. Letakkan minyak di tangan kanan. Okey? Sapukan di bahagian bahu. Sini. Tekan, tarik. Okey tuan-puan, yang ni adalah poin pertama untuk kita urutan buang angin dalam badan. Walaupun saya tunjuk bahagian bahu, poin ni bukan saja untuk buang angin, dia dapat bantu legakan sakit leher. Dia ada sambung kepada bahagian otot belikat kita, dan bahagian ni bagus untuk masalah batuk. Jadi sesiapa yang nak urut, pastikan letak minyak dulu, tekan dan tarik ke depan. Tuan-puan, satu kunci yang ramai orang tak tahu, bila urut, tekan betul-betul dan cari bahagian sakit. Bukan main tekan je, tak jadi macam tu Tekan ke dalam sampai rasa sakit, baru kita gerak. Okey, selagi mana anda tekan tak sampai, dia tidak ada apa-apa kesan dan perubahan. Boleh tuan-puan Buat kiri dan kanan. Kenapa buat kiri kanan? Sebab bila kita buat sebelah aja, tangan kita cepat lemah. Jadi untuk sementara tangan ni rehat, tangan ni boleh bekerja. Tekan dan tarik ke depan. Pastikan cari bahagian sakit. Kalau kena, anda akan rasa pedih dan bahagian tu akan rasa lenguh yang agak kuat. Kena carilah, kena cari ni pangkal leher ni pun tekan je. Tekan, jari ni kalau nak mudah urut, rapat. Bila rapat, dia akan lebih mantap. Tekan, tarik. Okey. Tuan-puan, siapa yang tekan dan rasa sakit, tolong komen huruf S. Sakit tak tuan-puan? Opah sayang, waalaikumsalam warahmatullahi. Opah, kita baru step pertama, laju opah masuk, cantik. Tekan, tarik tuan-puan. Tajuk kita adalah urutan membuang angin dalam badan. Kita akan servis bahagian bahu, dada, belikat, rusuk, leher dan tengkuk. Okey. Sendawa masa urut. Siapa yang ada sakit leher boleh join sekali, sebab antara poin yang saya akan sentuh adalah bahagian leher, dan saya pada vertigo, pening-pening melayang, masuk sekali. Cantik, ramai yang kena tepat pada poin. Tuan-puan, bila dah lengoh, relax dulu, chill-chill, tarik nafas. Lepas boleh renjis dan sambung balik urut. Bila anda tekan kena bahagian sakit, tahniah, anda telah tekan pada poin yang tepat. Ramai orang salah faham bila tekan, sakit. Tak nak urut lah, takut lagi teruk lah. Okey, itu salah faham sebab tidak ada ilmu. Sekarang saya ajar, bila tekan dan rasa sakit, sebenarnya anda kena urut lebih lama pada bahagian tu. Cuma kalau terlalu sakit, anda boleh selang-selikan tekanan. Sekejap perlahan, sekejap kuat. Kalau dah tak tahan, tukar sebelah. Okey, nanti kalau anda buat berselang-seli, anda bagi rehat, ulang balik, lama-lama anda akan tengok, makin kuranglah sakit tu. Yang ini akan berlaku kepada orang yang konsisten. Puan Hamidah, seminggu kena vertigo, Masya Allah. Puan Hamidah, tolong follow step by step. Sendawa, tuan, bagus. Siti Zainun, Alhamdulillah, syukur. Okey, teruskan tuan-puan. Serasa selesa lepas urut, Masya Allah, baru satu step dah selesa semua dengan azab Allah. Nak sendawa tapi tak jadi. Tak jadi, jadikan dia, puan. Tak apa, nanti keluar tu. Okey, baik, nanti sekarang kita akan pergi langkah kedua. Okey, langkah kedua, siapa yang dah ready komen 2. Tolong komen 2 tuan-puan, jangan saya buat seorang-seorang. Okey, jangan mempermainkan hati saya. Siapa yang nak masuk poin kedua, komen 2. Cantik. Perukaya pun ada, lama tak jumpa puan. Okey, jom puan, kita masuk kepada poin kedua. Okey, sapukan minyak di bahagian dada. Sini. Sapukan di bahagian dada. Laki perempuan sama saja poin dia. Sapukan di bahagian dada. Ini adalah tulang selangka kita. Okey, jadi letak satu tapak tangan. Itu adalah poin yang kita nak urut. Okey, letakkan minyak dulu. Gunakan hujung jari. Tekan, tarik macam tu. Tarik Tarik serong. Okey, bila urut, lembutkan bahagian dada, tekan tu memang kena tekan agak dalam. Kepada yang ada masalah, dia akan rasa berbijik-bijik, yang perit, yang pedih. Saya pernah kena sesak nafas. Saya pernah kena, bila tarik nafas, tak sampai. Penawar dia, kalau dengan urutan adalah, di sini salah satu poin yang sangat penting untuk masalah tersebut. Okey, selain daripada untuk buang angin, apa lagi ini untuk melapangkan pernafasan, untuk melegakan masalah batuk, memudahkan kahak tu keluar. Dah sendawa pun normal, cantik.
Tekan, tarik. Siapa yang rasa sakit sangat, itulah tanda dah ada radang di bahagian otot tu. Dah ada keradangan. Okey? Sebab tu kalau anda ada minyak arji, saya galakkan untuk pakai. Sebab salah satu fungsinya adalah untuk meredakan radang. Herba yang kita masukkan salah satu fungsi untuk meredakan radang. So, bisa-bisa bengkak biji-biji yang sakit daripada itulah tanda radang di dalam badan. Bila kita selak, tak ada apa-apa. Bila tekan, sakit lain macam. Yes, radang tu berada di dalam. Okey, kita buat kiri dan kanan, sapukan belah sini, tekan tarik. Dazuin kalau menguap, kalau anda urut, lepas tu menguap, sebenarnya badan tu dia minta untuk tidur, untuk rest. Bila badan kita penat, biasanya badan kita akan minta tidur. Kenapa bila anda urut, rasa macam nak tidur je? Sebab itulah yang akan, badan akan respon. Bila anda letih, badan akan minta anda tidur untuk meningkatkan proses recovery atau pemulihan badan. Faham Tak apa, saya rasa memang anda ada banyak masalah. Yang menguap tu, badan memang mudah lesu, banyak sakit. Okey, siapa ada masalah pernafasan, nafas pendek, tarik nafas tak sampai semput, tekan bahagian tu puan. Letakkan minyak, tekan betul-betul. Dazuin, bagus. Habiskan urut, walaupun menguap, lawan sikit. Macam ni mata pun tak apa. Yang penting urut bagi habis. Okey, tekan. Jangan sapu tekan dalam, tarik. Sakit, tahan sikit. Itulah proses pemulihan. Faham Kalau kita nak sembuh, kenalah tahan sikit. Memang untuk repair ni dia susah sikit berbanding kita jaga. Tapi ramai orang makan apa saja dia nak. Bila nak repair, alamak, sana sakit, ni sakit, sabar sikit. Siapa yang betul-betul nak repair badan dia ke tahap yang paling maksima, tolong jaga makan. Urutan akan memudahkan kesembuhan. Tapi kalau anda tak jaga makan saja apa yang anda nak sembuh. So, makanan tarik ke belakang. Macam mana nak berjalan, orang tarik baju. Tak boleh pergi lah. Sebab tu makanan kena jaga. Minuman berkafein, kopi, teh, tarik, air coklat. Kalau boleh kurangkanlah seminimum mungkin. Kalau tidak, masalah angin susah nak pulih. Okay, teruskan tuan-puan. Teruskan urut. Kiri dan kanan, cari bahagian sakit. Okay. Bila jumpa bahagian sakit, anda kena appreciate. Nasib baiklah aku jumpa, baru aku tahu kat mana aku nak tekan. Ada orang dia tak tahu nak tekan dekat mana. Puan Zainon, 5 perkara. Perkara apa tu Puan Zainon? Sedia. Puan Zainon komen apa sebenarnya? Okey, teruskan. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Masalah angin dalam badan kena pantang apa? Tak pernah belajar ke ilmu pantang makan? Dah banyak kali saya kongsi. Tapi kalau ramai yang belum tahu, mungkin saya boleh tambah sikit nanti. Okey, sekarang ni tarik nafas, lepaskan. Relax tuan-puan, relax. Kita nak pergi kepada langkah ketiga. Siapa yang ready, komen 3. Tolong respon tuan-puan. Kalau guna lotion panas boleh ke? Lotion lotion panas. Tengoklah panas dia macam mana. Ada lotion dia panas berapi. Panas yang macam boleh meratakan radang lebih teruk. So, kena tengok lotion apa anda pakai. So, kalau tak ada pun yang lain saya tak tahu produk orang. Yang tahu saya tahu minyak arji lah. Tapi kalau nak natural, guna je minyak kelapa, minyak zaitun. Dan tu tak ada bahan-bahan apa-apa, lebih selamat sang cerita. Air apa tak boleh minum. Tak apa, nanti kita masuk sikit-sikit insyaAllah. Okey, kita nak masuk poin ketiga. Yang ketiga, kita masuk bahagian leher. Siapa dekat sini ada vertigo, kepala pening melayang? Komen V. Ada tak? Vertigo, kepada pening melayang, sakit kepala, migraine. Tolong komen huruf V. Tolong saya nak cari orang macam ni. Okey, jom. Okey, sapukan minyak di bahagian leher. Ke bawah. Okey. Kita dengar rushing. Sapukan minyak. Okey, gunakan hujung jari. Jari rapat, jari ini akan stabil. Saling sokong menyokong. Tekan di bahagian bawah telinga, tekan dulu, tarik ke bawah. Tekan, tarik ke bawah. Silap ramai orang, dia tak tekan, dia sapu je. Tak baik pun. Dah, kau sapu nak buat macam mana? Tekan dulu, tarik. Kalau tekan sakit. Yes, sakit tu yang kita nak lembutkan dia. Radang tu kita nak kecutkan dia. Dengan cara urutan. Okay? Tapi kalau combine dengan minyak arji, kesan tu akan jadi lebih tinggi. Kesan pemulihan akan jadi lebih tinggi. Okay, sapukan minyak tuan-puan. Baru masuk untuk apa ni? Yang ni untuk urutan buang angin dalam badan. Sapukan minyak, tekan, tarik.
Tuan-puan tekan tarik. Saya tahu anda akan rasa biji-biji bengkak-bengkak yang pedih. Saya tahu. Kenapa? Macam mana? Cikgu tahu. Wow. Sebab saya pernah kena. Saya ni sakit teruk dulu. Sebab kegemaran saya adalah teh tarik. Teh tarik kau punya. Dululah. Tekan tarik tuan-puan. Siapa yang rasa sakit, jumpa biji-biji rasa pedih, komen nombor. Nombor sakit 1, sakit sikit. 10, sakit yang amat. Tulis nombor masing-masing. Tapi jangan tiru kawan sebelah, okey? Tiru cancel. Komen nombor masing-masing. 1 tak sakit, 10 sakit teruk. Masya Allah, Nuriyah sakit 10. Rukayah, Puan Rukayah 2. Puan Rukayah, vertigo tak hidup lagi ke? Tekan kod sikit, Puan. Padu sikit. Azman 4. Okey, teruskan tuan-puan. Ni depan ni tekan, bukan tengah tepi. Lepas tu bawah telinga. Belakang sikit. Semuanya masih di area tepi leher. Okey, sebenarnya bahagian leher selain daripada untuk buang angin, dia dapat bantu untuk redakan sakit kepala, vertigo. Di situ juga terletak poin untuk telinga. Okey, jelas Baru ni dia datang balik. Masya Allah, Puan Rukayah. Stres ke Puan Rukayah? Pertama, cukup tidur tak? Puan stres tak selalu? Lepas tu rajin keluarkan peluh, baiki makan Puan InsyaAllah. Semoga Puan cepat sembuh. Teruskan. 10 sakit semua badan. Ya Allah, Puan Rashidah. Puan Rashidah tengah buat ke? Tengok saja. Tolong buat Okay, buat kiri kanan tuan-puan. Buat kiri kanan. Kiri dan kanan. Okay, ibu jari ni rapatkan sekali. Rapatkan sekali. Tekan tarik. Kalau anda tak rapat pun tak apa. Yang penting, kadang-kadang ada orang bila dia urut macam ni, ibu jari dia sakit. Jadi kalau sakit, rapat. Kalau tak sakit, tak apa. Okay? Semput tak apa ke? Semput cara urutannya macam ni. Tapi kena baiki makan. Dia tak boleh makan macam orang sihat. Orang sakit, makan ikut cara sakit. Dulu masa badan saya sakit teruk, okay, saya kena tangan tak boleh angkat, sesak nafas, kejap-kejap tegang leher, lengan, bahu. Sebab pemakanan saya memang teruk lah. Jadi bila saya baiki makan, dengan izin Allah, banyak masalah saya hampir tak ada. Okay. Banyak orang tak tahu, dia ingat, oh aku nak diet lah, tak nak makan nasi, aku makan roti lah. Roti tu lagi buat badan sakit. Nasi better. Faham tak? Lenguh tengkuk, nanti kita masuk tengkuk, kita masuk leher dulu. Okay, buat kiri kanan. Kalau lenguh terus tukar, kejap kanan, kejap kiri. Ada 38 orang share, tuan-puan. Come on lah, support sikit. Takkan 38 je. Boleh tak bantu saya naikkan kepada 50? Tolong tuan-puan kita geng kan? Kita geng tuan-puan Tolong share, tekan butang share, tekan anak panah tu, copy link, masuk ke grup WhatsApp, kepada kawan-kawan, guru masjid surau, okey? Grup yang membongak, ngumpat ayahlah. Tak elok, dosa. 60, cantik, terima kasih tuan-puan. Ramai orang share. Thank you. Baru geng, kita geng Tekan, tarik. Bagus. Cantik. Kini poin ke berapa 1, 2, 3. Tuan-puan, ni poin ke berapa? Komen jap. 3 kan? Puan Norma, fast, thank you. Sudi share. 3, cantik 3, betul lah tu. Alhamdulillah. Baik, kita nak masuk poin yang keempat untuk buang angin dalam badan, untuk lancarkan balik darah ke kepala. Tuan-puan, tahu tak? Apabila satu orang tu dia kena stroke, biasanya dia takkan terus kena. Dia akan bermula dengan gangguan pengaliran darah. Salah satunya yang paling penting adalah di bahagian leher. Sesiapa yang ada keturunan kena stroke, mak ayah, atuk nenek kena stroke, anda kena be careful, lebih berhati-hati. Salah satu cara untuk jaga, memang pemakanan lah dah confirm. Yang kedua, bila anda urut bahagian leher, pastikan lembut. Kalau jumpa bahagian sakit, anda kena rawat betul-betul bagi blood flow tu cantik ke bahagian kepala. Okay, saya harap anda faham. So, kita akan masuk step yang keempat. Sapukan minyak di bahagian tengkuk. Okay, letakkan minyak di tangan kanan. Okay, tangan kanan angkat tangan. Okay, sapukan di bahagian tengkuk. Faham Okay, tekan, tarik. Tarik. Okay, tarik, cari bahagian sakit, bukan tarik kosong. Kalau tarik kosong tu orang lain. Dengan saya ajar detail.
Step by step, langkah demi langkah. Buat betul-betul untuk setiap gerakan, okey? Tak minyak dulu, tekan ni. Tekan, tarik. Ni dekat atas, cari ada tak biji yang pedih, yang keras. Turun bawah sikit. Naik balik atas. Biasanya atas tu akan lebih sakit daripada yang bawah. Siapa yang rasa atas lebih sakit, komen 1. Siapa yang rasa bawah lagi sakit lah cikgu, komen kosong. Okey, siapa yang rasa atas lagi sakit, komen 1. Siapa yang rasa bawah lagi sakit, komen kosong. Tak boleh, okey je. Ha, okey. Ha, atas lagi sakit kan? Betul. Tekan, tarik. Dan biasanya memang atas lebih sakit lah biasanya. Cari bahagian sakit. Ada yang cakap kosong, bawah lagi sakit terpulang lah. Urut, jumpa bahagian sakit, lamakan dekat situ. Buat kiri kanan letak minyak di tangan kiri belah, angkat. Okey. Urut tengkuk kanan, tarik tuan-puan. Tekan betul-betul. Cari bahagian sakit, cari bahagian sakit. Bila jumpa bahagian sakit, tolong lamakan urutan di bahagian tersebut. Kita nak rawat, kita bukan nak urut acah-acah. Kita nak rawat. Saya ajar, dengan izin Allah, kalau anda buat betul-betul langkah demi langkah, anda akan rasa perubahan. Nampak tu normal, rasa lega kepala, Masya Allah, tak habis lagi langkah demi langkah ni. Allah dah izinkan sedikit perubahan untuk panorma. Tahniah. Lenguh jari tak apa, renjiskan. Siapa ada masalah jari jemari ni, sebenarnya kemungkinan anda ada banyak radang kat tangan. Kebas tangan, tangan cepat lenguh, trigger finger. Kena rawat tangan lah tuan-puan. Sebab kalau rawat tangan tak sihat, susah nak rawat diri sendiri. Okey? Saya dah banyak kali kongsi senaman untuk tangan, urutan untuk tangan. Kalau belum dapat, boleh komen Okey, sekarang ni kita nak pergi tak apa. Okey, kalau lenguh kita renjis dulu. Tarik nafas, buang, relax, cool down. Okey, kita sambung balik yang sama. Tolong urut bahagian yang sama. Kenapa sama cikgu? Supaya anda mendapat kesan pemulihan yang lagi baik. Kita tak payah rushing. Kita urut detail dan betul-betul. Tekan, tarik. Teruskan cari bahagian sakit. Okey, cari bahagian sakit. Teruskan tuan-puan. Cari bahagian sakit. Ya. Belum dapat urutan tangan kalau sempat nanti saya share sikit lah dekat hujung senaman untuk tangan. Tapi kadang-kadang saya cakap ni, kadang-kadang kat hujung saya lupa. Ingatkan saya lupa Ulu hati tu kena baiki makan puan. Adalah cara urutan untuk buang angin tu. Tapi makan kena repair juga. Nanti saya sentuh sikit bab makan InsyaAllah. Nazrul, terus ni. Okey, jom. Seterusnya cuba tengok ni. Langkah seterusnya tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, ni kepala Ni kepala. Bawah kepala ni ada lekuk. Okey, itu lekuk macam lubang. Ambil 2 ibu jari, parking kat lekuk tu. Okey, 4 jari silang. Fokus pada ibu jari tuan-puan, tekan, tolak ke bawah. Tekan mantap, tolak ke bawah. Buat 5 kali. 3 4 5. Rasa tak? Rasa tak sengah-sengah ataupun rasa sampai kepala ke? Rasa ke tak tuan-puan? Kalau rasa komen S. Kalau rasa komen S, rasa tak tuan-puan? Tekan tu. Rasanya apa? Padu. Najiah, Norma. Bagus. Cantik. Kita buat sekali lagi tuan-puan. Okey. Parking ibu jari. Silangkan jari atas ni. Tekan. Tolak. Buat 5. 1 2 3 4 5. Tak perlu rushing pastikan tekanan tu masuk ke dalam. Kita tak payah rushing nak cepat. Kita tekan bagi masuk, lurut sampai ke bawah. Tarik nafas. Lepaskan. Relax. Boleh Okey, last round. Kita buat 3 kali cukup. Okey, siapa yang masih mampu? Kalau tak mampu tak apa. Okey, parking ibu jari. Tekan. 1 2 3. Sendawa. Good. Kenapa belah kanan sakit? Sebab belah kanan radang lebih banyak daripada yang kiri, maka belah kanan akan lebih sakit. Sendawa bagus yang syarifah. Good. Bila anda sendawa, itulah petanda yang bagus. Bila angin terkumpul dalam badan kita akan mudah sakit.
Sebab tu kejap attack kepala jadi pening, sakit. Kejap-kejap sesak nafas. Siapa yang dekat sini selalu sakit tiba-tiba, rasa nak muntah, itu tanda-tanda angin nak keluar Mak Siti. Mak Siti kalau rasa nak muntah, kalau Mak Siti tengah duduk, berdiri dulu. Berdiri dulu. Okey, lepaskan angin tu. Tekan-tekan biar dia lepas, dah rasa lega sikit baru sambung urut bagi lega dulu. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada langkah yang seterusnya. Langkah yang kelima. Siapa yang ready tolong komen 5. Saya sakit tengkuk kiri, lembutkan bahagian tu. Komen 5 kepada yang nak masuk step kelima. Komen nombor 5 tuan-puan. Sakit kepala saya baik. Masya Allah. Puan Vijaya komen. Thank you Puan Vijaya. Tengok, sakit kepala saya baik kerana sentiasa ikut urutan cik. Thank you. Semoga puan sihat selalu Thank you. Alhamdulillah. Kalau telinga berdengung kenapa? Kemungkinan ada radang pada saraf telinga tu. Ikut step by step. Cuma puan telinga kena tambah sikit dekat sini. Dekat sini. Dekat atas ni. Atas ni nanti tak apa, nanti saya masuk sikit lah. Banyak betul keluar angin. Masya Allah. Keluar ke atas ke bawah? Pastikan keluar ke atas. Kalau bawah jauh sikit daripada orang sebelah. Okey? Okey, kita masuk yang kelima. Yang kelima. Okey, masuklah kepala sikit. Keluar ke atas. Cantik. Okey, ambil 4 jari. Parking dekat ni. Ni rambut kita kan? Okey, parking kat tepi. Tekan. Tolak ke belakang. Follow saya. 1. Kuat 2. 3. 4. 5. Best tu. Lancarkan darah di bahagian kepala. Kepala kita akan rasa segar, insya-Allah. Rawatan dia tu memang terbaik sebab saya dah lama follow urutan untuk buat rawatan di sini. Masya-Allah. Cik Wani tukang urut Tuan-puan, siapa yang nak urut, jumpa Cik Wani ni, boleh PM dia. Cik Wani berada di mana? Spa ke? Semoga Allah memudahkan urusan Cik Wani, melapangkan rezeki, memberikan Cik Wani kemudahan atas setiap urusan. Thank you Saya suka tukang-tukang urut belajar dengan saya. Ambil ilmu ni, rawat pesakit. Saya pun dapat pahala. Saya dah 2 hari sakit tengkuk, lega sikit ikut urutan. Masya Allah, Puan Nurul Salihah. Siapa yang ada masalah sakit lutut, sakit pinggang, sakit bawah frozen shoulder, trigger finger, apa saja sakit urat saraf, tolong follow saya rapat-rapat. Wah, ada 8,000 orang type screen cantik. Thank you tuan-puan. Okey, lagi kita buat lagi 5. 1 sampai ke belakang 2 3 4 5. Tarik nafas. Lepas. Saya follow tuan daripada COVID. Selalu buat live. Puan Halidah Harun selalu komen ni. Puan Halidah Harun, terima kasih banyak selalu support saya dengan komen-komen positif. Terima kasih banyak. Okey, kita nak pergi last round untuk step ni. Saya lagi. Okey, tekan 1 2 3. Cukup 3. Tarik nafas. Lepas. Okey, renjiskan jari jemari. Tarik nafas. Lepas. Chill, cool down. Kita akan masuk kepada bahagian kepala atas. Okey, cantumkan jari kelengkeng, letakkan di tengah boleh. Okey, susun semua jari macam ni. Tekan kuat, tolak sampai belakang. 1. Siapa yang rasa biji-biji radang, bengkak-bengkak, pedih-pedih, itu radang di bahagian kepala. 3 4 5. Okey, orang yang kena stroke disebabkan apa? Saluran dalam kepala tu dia pecah, dia kena stroke. Siapa yang bila tekan dan rasa banyak radang, tolong urut selalu supaya radang-radang tu semua dia boleh lembut balik, lancarkan balik darah. Jangan, sebab bila radang berlaku, maka kita punya otot dan saraf kita akan jadi lemah. Dia akan kacau pengaliran darah. Okey, tolong ambil ilmu ni. Saya bagi ilmu yang free tapi nilai dia sangat tinggi. Saya nak charge duit pun boleh sebenarnya. Tapi tak apa, saya infak ilmu ni. Ambil Okey, kita buat round tu, tekan tolak sampai ke belakang 1 2 3 4 5. Tarik nafas. Lepas. Siapa rasa bulu roma dia naik? Ada tak bulu roma naik macam saya? Komen 2. Kalau ada, siapa yang rasa bulu roma dia naik, komen 2. Telinga berdengar, tak apalah, nanti saya masuk sikit. Wah, ramai macam saya tegak bulu roma ni. Ada apa kat sebelah? Tak ada apa pun. Ada member saya. Okey, kita buat lagi sikit. Buat 5 lagi. 1 2. Tekan betul-betul tuan-puan. 3
4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Sendawa je cikgu. Juilah. Alhamdulillah. Good. Itu petanda yang bagus. Sebab anda berjaya untuk keluarkan angin yang terperangkap dalam badan. Okey, jap. Ada orang minta saya nak kongsi ilmu telinga lah. Ilmu telinga, saya dah sentuh sikit sini tau. Tolong urut sampai lega kat sini. Okey. Yang kedua, saya dah ajar leher tadi. Urut sampai lega bahagian tu. Yang ketiga, kita pergi dalam sikit untuk telinga. Saya tambah sikit Siapa yang tak ada masalah telinga pun boleh follow. Ni radang kita. Radang. Ni rahang. Okey, dekat belakang telinga tu ada lubang Lubang sini. Okey. Ambil satu jari macam ni. Jari kedua tindir belakang dia supaya dia kuat. Okey, tekan, tarik macam tu. Lebih kurang 1 inci je. Nampak ke? Tak nampak. Nampak tak tu puan? Kalau nampak komen 1. Okey. Tak apa-apa. Kau kena tengok phone. Tekan sini. Nampak tak? Nampak. Okey, sini pun sama Okey, belakang telinga ada lubang kan. Tekan, tarik lebih kurang 1 inci je. Poin ni sebenarnya untuk rahang dan juga untuk telinga jugalah. Okey, kalau sakit skala 2 atau 3 masih okey, tapi kalau skala 5, 3 dan ke atas, terutamanya 5 dan ke atas tu dah teruk tu. Okey. Saya tambah sikit lagi untuk puan telinga. Yang ni kita punya anak telinga. Letak 2 jari. Boleh Okey, letak minyak sikit tekan, tarik macam tu. Dia kalau ada radang dia macam bengkak, sakit. Tekan sakit sangat. Yang telinga berdengung tadi siapa nama? Lupa dah. Cuba tekan bahagian ni. Pedih tak tuan-puan? Kalau pedih tolong komen P. Pedih tak? Batuk rasa nak muntah. Tekan ni batuk ke? No lidah. Banyak sendawa. Good. Dulu saya sakit, sekarang dah tak sakit. Alhamdulillah. Good, Puan Wijaya. Bagus dari leher, tengkuk, kepala, urut semua keluar angin. Lega. Puan Rashidah. Cantik. Lega, lapang rasa kan. Itulah saya suka share. Sebab bila saya share, anda sembuh, saya dapat pahala. Okey, ambil ilmu ni guna betul-betul. Okey, saya nak masuk kepada langkah seterusnya. Okey. Ramai orang bertanya, berapa lama nak urut untuk satu bahagian? Siapa yang nak tahu? Setiap poin tu nak urut berapa lama cikgu? Siapa yang nak tahu? Komen 5. Ada 30 orang komen 5, saya bongkarkan rahsia ni. Berapa lama nak urut untuk setiap bahagian? Komen 5 tuan-puan. Tak cukup tu, tambah lagi komen tu. Okey, cantik. Okey, baik. Sekarang ni untuk setiap poin urutan tidak ada tempoh spesifik berapa lama kita nak urut. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apabila urut, kita kena urut cari bahagian sakit. Yang kedua. Yang ketiga, apabila anda jumpa bahagian sakit, kena urut lebih lama pada bahagian tu. Okey, berapa lama nak urut? Yang keempat, bila anda urut paling bagus sehingga sakit menjadi semakin reda. Saya ulang balik, yang paling bagus urut sehingga rasa sakit semakin reda. Ada orang diurut sekejap reda, ada orang dia kena urut lama. Sebab tu saya minta urut berjadual. Hari ni urut. Kalau esok masih mampu, silakan urut. Kalau tak mampu, selang 2 atau 3 hari. Siapa yang urut hari ni, esok rasa macam, sengal-sengal lah. Semalam aku urut-urut, kenapa hari ni rasa sengal lah? Okey, itu adalah kesan-kesan biasa sementara anda nak pulih. Okey, bila kita tekan bahagian radang, dia akan sakit untuk sementara. Selang 2-3 hari, bila radang tu kecut, barulah anda akan nampak kesan pemulihan yang sebenarnya. Okey, dan bila anda urut, kena berjadual. Selang 2-3 hari urut lagi. Selang 2-3 hari urut lagi. Sampai bila nak urut? Sampai hilang sakit pada bahagian yang anda tekan. Sampai bila tekan dah tak sakit lagi. Sampai macam tu. Siapa yang faham, tolong komen faham. Belanjalah sikit komen. Ada cerita kot. Boleh Sakit kepala lutut. Alamak, yang tu topik lain, nak kena rungkaikan secara lebih mendalam tu dan panjang topik tu. Siapa yang nak belajar lutut, pinggang, sciatica, untuk ilmu sakit tapak kaki, boleh follow saya rapat-rapat tak? Sebab saya nak kongsi semula satu waktu ni, tak cukup masa lah tuan-puan. Baik, kita pergi kepada bahagian rusuk. Okey, siapa dekat sini nafas pendek? Nafas pendek, tarik nafas tak sampai.
semput. Okey, jom kita masuk kepada cara untuk melapangkan pernafasan. Okey, letakkan minyak di rusuk kiri. Letakkan minyak dekat sini. Siapa yang tangan dia cepat lenguh, angkat cepat lenguh, buat macam ni. Parking tangan dekat bahu, angkat sikit siku Sapukan minyak dulu tuan-puan. Dirusuk. Cepat letih nafas pendek, masya-Allah. Jannah. Ikut saya jannah, letakkan minyak dulu Bukan urut atas baju kepada yang baru masuk, kita urut pakai minyak di atas kulit. Tekan, tarik ke depan. Tuan-puan pergi paling hujung. Tekan kuat sikit, tarik ke depan. Boleh? Tolong detailkan urut tu, bukan main sapu, main sodok je. Tekan, tarik. Lepas tu turun sikit. Turun sikit. Turun sikit. Urut balik, tekan betul-betul. Tekan, tarik. Okey, siapa yang ada masalah dia akan rasa pedih yang amat, biji-biji bengkak macam bisa dekat situ. Jumpa tak? Syarida ada biji, masya-Allah. Tuan-puan, tolong cari siapa yang ada masalah pernafasan, sakit belakang, perut kembung, biasanya bahagiannya pedih tuan-puan Tolong komen S kalau sakit. Siapa yang rasa bisa sakit pedih, tolong komen huruf S. Sakit. Opa pun sakit. Ibu Haifah, Masya Allah. Siapa pagi tadi makan roti canai? Biasanya bahagian memang pedih amat okey, alalang saya kongsi sikit ilmu makan. Okey, sambil-sambil urut Kalau saya lenguh, stop kejap, sambung balik. Saya kongsi. Pertama sekali, pantang yang anda kena pantang kalau banyak sakit badan, radang otot, radang sendi, sesak nafas, perut kembung banyak, sendawa tak berhenti, cepat lenguh pinggang, lenguh belakang, sakit leher, lenguh bahu. Nombor 1, elakkan makanan berasaskan tepung gandum. Nombor 1. Okey, sambil saya bercakap ni, anda urutlah terus. Okey. Kalau lenguh bahagian tu, nak urut bahagian tadi, semua yang tadi semua boleh urut balik. Apakah contoh makanan berasaskan tepung gandum? Banyak tuan-puan. Roti, kuih, pizza, kek, dan apa saja berasaskan tepung gandum. Dalam gandum ada gluten dan ada banyak bahan-bahan lain yang tak sesuai untuk badan kita. Untuk orang yang sakit, kalau anda sihat, anda ambil banyak kali pun biasanya insya-Allah kamu dah sakit juga. Kalau anda sakit, makan macam tu lagilah susah nak pulih. Itu yang pertama. Kalau tak boleh tinggal, kurangkanlah. Okey, kurangkan, insya-Allah badan sakit-sakit badan pun akan berkurang. Yang kedua, makanan proses. Gula putih, sausage, hotdog, nugget, burger jangan amalkan. Memang sedap, lazat, menyelerakan dan ketagih, tapi jangan amal, rosak badan. Sikit-sikit, sekali-sekala, jarang-jarang boleh. Itu nak makan apa? Okey, sesiapa yang ketagih dengan roti canai, tukar dengan tosi. Tosi daripada tepung beras lebih selamat untuk badan kita. Siapa yang ketagih dengan manis-manis, anda boleh tukar dengan stevia. Stevia daripada bahan yang lebih alami dan sesuai dengan badan kita. Okey? Yang ketiga, kita pergi yang ketiga. Nantilah saya masuk yang ketiga. Nak masuk sekarang ke? Tak apa, yang ketiga ni minuman berkafein, kopi, teh tarik, air coklat jangan amalkan. Tapi kalau nak amalkan macam mana? Nak amalkan bukan tak boleh, boleh. Pulihkan dulu badan tu, sihatkan dulu badan tu, silakan amal. Tapi bila nak makan, minum air macam tu, kopi, teh tarik, air coklat, berpada-pada, jangan sampai badan tu sakit balik. Okey? Pandai-pandai adjust. Bila kita ada satu tabiat buruk, kita kena ada banyak tabiat baik untuk cover balik tabiat buruk tu. Okey, apa tabiat baik yang kita boleh buat? Contohnya, macam saya ambil ahli lampu yang RG, saya ada minyak RG, saya amalkan senaman exercise. Jadi bila ada tabiat buruk yang sedikit, dia tak boleh kalahkan tabiat baik yang banyak tu. Saya tak tahu anda jelas ke tak? Jelas ke saya cakap seorang je ni? Tak apa, kita pergi seterusnya. Sekarang ni, sapukan minyak di bahagian perut. Sapukan minyak di bahagian perut, tuan-puan. Kita akan urut bahagian perut untuk menyembuhkan angin daripada perut. Jangan sembuh kat belakang, bahaya. Sembuh kat depan. Okey, kalau nak keluar kat belakang, jangan tahan, lepaskan dia. Cantumkan jari, parking di bahagian tepi perut. Tengok ni, tekan, tarik, tolak. Cuba try. Tekan, tolak. Okey, dekat mana sahaja bahagian tepi perut ni. Kalau rasa senak, senak. Situ angin tu, lepaskan dia. Lepaskan. Kalau selengoh, lihat dulu. Gerak-gerakkan dulu. Selengoh-lengoh kan. Okey, kita buat belah kanan pula. Tekan, tarik ni atas. Tekan, tarik.
Bagus, teruskan. Dari dulu sampai sekarang tetap muda. Muka saya tetap muda. Puan baru follow saya setahun, memang muka saya sama. Tekan, tarik. Teruskan tuan-puan. Teruskan. Okey, bahagian bawah ni. Bawah, tolak naik atas. Tolak naik atas. Banda sendawa Mama Rokiah, good. Bang, lagi sikit urutan dekat mulut. Alamak, saya susah nak buka. Susah. Saya sikit susah ke bangun. Apa tu? Lutut. Oh, ingat mulut. Lutut. Alah, kesiannya Yana. Urutan lutut. Follow saya dulu. Bila nak kongsi ilmu lutut nantilah. Cuba scroll TikTok saya. Ada tu video lutut. Tarik nafas. Lepaskan. Tuan-puan dengar saya cakap. Okay, kalau lenguh stop dulu. Tekan dalam sikit. Sampai cari bahagian yang sakit. Dia bukan tekan kosong. Tekan dalam sikit. Lembutkan perut. Sakit. Lepaskan dia. Faham kalau rasa nak muntah tu mungkin boleh lepas makan kot. Okay, lepas tu urut bahagian tengah ni, ulu hati kita. So ni kat bahagian perut, tekan macam ni. Tekan-tekan saja. Lawa baju. Nak baju nak beli ke baju second? Saya jual 50 je kat tuan. Tekan sini Saya memang selalu sendawa gastrik. Anis Malisa, kena baiki makan. Ya Allah, tak baiki makan, dia akan berulang balik. Tarik nafas. Lepaskan. Mana beg kuning saya nak beli? Alamak, nak kena buka sekarang ke? Tak apa, saya buka. Ada minta beg kuning, saya letak minyak RG dulu. Tapi anda semua, walaupun saya buka minyak RG, jangan larikan diri. Teruskan belajar sampai habis. Okay? Jadi untuk yang dah tahu, silakan beli. Yang tak tahu, tak apa, anda stay dulu dalam live ni. Nanti saya cerita kat ujung-ujung lah. Sebab ada orang tak sabar nak beli tu. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada langkah seterusnya. Okey. Poin ni bagus untuk melapangkan pernafasan, redakan sakit belikat dan bagus untuk batuk. Letakkan minyak dekat nanti ada. Dah sihat 5 tahun. 5 tahun pun saya follow saya. Lama pun. Masya-Allah. Thank you. Letakkan tangan di bahu kiri. Tolak siku. Kita akan capai bahagian belikat. Sabukan minyak, tekan macam ni. Okey, rapatkan jari tuan-puan, rapatkan jari, nanti dia akan lebih selesa. Kita tekan macam tu. Cari yang sakit. Dia bukan tekan kosong, cari yang sakit. Sama juga tuan-puan kalau rasa lenguh, tangan kiri pula letak sini, tolak siku. Tolak untuk bantu dia urut. Okey, tekan, rapatkan jari jemari, cari bahagian sakit. Okey. Kalau anda batuk, kalau anda sesak nafas, sakit belikat, sebenarnya sakit bahagian tu. Kalau anda tekan tak sakit, anda tekan tak sampai. Tangan tak cukup power lah. Jumpa tak bahagian sakit? Kalau jumpa, komen 1. Jumpa tak tuan-puan bahagian sakit? Kalau jumpa, komen 1. Cantik. Good. Okey, kepada yang saya tengok ada orang dah start beli minyak tu. Tak apa, saya rasa bersalah kalau anda beli minyak tapi anda tak tahu apa cerita. Tengok yang ni minyak RG, ni botol baru sekarang ni ramai fake keluar. Bila minyak ni ramai orang beli, ramai orang repeat order, maka fake keluar banyak, ramai orang terbeli yang tipu. Tuan-puan yang original dengan saya, beg kuning RG Legacy Seni Berhad. Satu lagi beg kuning apa nama? Ada beg kuning lain ke? Saya boleh. Satu je. Okey, hanya RG Legacy Seni Berhad yang ori. Berada dalam kotak. Kalau anda beli minyak tak dapat kotak, yang tu tipu. Dalam bukan minyak RG, anda kena tipu dengan skema. Tuan-puan, siapa yang beli minyak RG akan dapat video belajar urut. Yang ni. Yang ni video belajar urut, anda scan QR ni, dapat video belajar urut. Saya dah tutup separuh Yang ni ada urutan untuk sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang, senaman. Ada urutan senaman sakit leher, trigger finger dan macam-macam masalah, sakit urat saraf, urutan buang angin pun ada. Yang ni. Yang ni pula untuk ilmu makan. Yang ni baru saya buat. Ilmu makan. Apa pantang larang untuk masalah angin dalam badan, gastric GERD, yang kerap sakit badan. Okey, ilmu tu adalah ilmu yang saya letakkan dalam ni. Tapi dengar bukan dapat fizikal. Anda scan QR, anda akan dapat baca buku dalam bentuk digital. Kenapa saya bagi? Saya nak sangat anda sembuh. Anda follow saya, belajar urut dengan saya, kita dah berkawan dalam live, okey?
anda dah belajar ilmu makan dengan saya, cuma kadang-kadang lupa kan. Saya nak anda sembuh sebenarnya. Ni saya buat sebagai saya punya contribution lah. Ni free je saya bagi. Saya bukan bagi buku saya bagi ilmu tu. Anda bila scan QR tadi, dia akan keluar dalam bentuk digital untuk anda baca. Faham Okey, kita sambung sikit. Saya dah pernah tertipu. Nampak ni Zainul Mawar, masya-Allah. Cuba baca ni tuan-puan. Dia kata, saya dah pernah tertipu beli minyak RG. Tak ada bau apa dan tiada rasa. Dia terbeli yang fake. Yang ni yang saya maksudkan. Jangan beli yang fake. Tolong tuan-puan appreciate setiap sen yang anda keluarkan daripada poket tu. Beli yang original. Yang betul-betul formula daripada saya. Faham Okay, teruskan. Mana hasil ni? Betul Tekan. Okay, saya pun dah lupa lah. Okay, saya nak tambah bonus lah. Bonus senaman pemulihan sakit belikat. Siapa yang nak bonus ni, komen nak dekat bawah. Saya nak bagi ilmu senaman. Alang-alang saya nak bagi sekali untuk tangan, untuk bahu, untuk belikat. Cuma dia penat sikit Anda akan termengah-mengah sikit nanti, tapi berbaloi untuk anda ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli. Okey, jom kita buat sama-sama Okey, cuma senaman ni kita nak start daripada mana Okey, saya akan bagi mungkin 3 senaman kot. Okey, langkah pertama, cuba depa kan, pastikan tak ada orang sebelah. Kalau tidak, anda pusing tangan tertampung muka dia. Pastikan ada space. Kalau tak ada space, tak apa. Senaman pertama ni tak payah buat lagi kalau tak ada space. Nanti senaman kedua dan ketiga lagi senang. Okey, ready semua? Bawah kita akan pusing. Ini nama dia senaman helikopter. Letak tangan di bawah, pusing paling besar 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siapa tak boleh angkat tangan langsung, tak apa, tak payah buat. Anda kena mulakan dengan urutan frozen shoulder. Siapa bila angkat tangan bunyi berderuk, kerak-kerak kat semua, jangan risau. Itu adalah tanda ligamen dalam keadaan keras. Senaman ni dapat bantu looskan balik dan lama-lama bunyi itu akan makin kurang, sakit akan makin kurang kalau anda rajin amalkan. Boleh? Okey, sekarang ni tangan letak depan. Kita akan pusing terbalik. Ready? 1 2 3. Pusing 10 kali. 1. Pusing paling besar tuan-puan. 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan ni nampak simple, tapi tahu tak, kalau anda lenguh yang kuat, anda dah ada masalah. Anda ada masalah bahu, anda ada masalah tangan mungkin mudah kebas, tangan cepat penat, mungkin ada masalah sakit leher. Betul ke tak betul? Kalau betul, komen betul. Kalau anda cakap tak betul, tapi saya tetap cakap betul. Apabila anda buat senaman ni dan lenguh ya amat, anda ada problem, cuma anda tak boleh detect je. Betul ramai yang cakap betul. Good. Okay, sekarang ni kita nak ulang 3 set tau. Tadi baru habis 1 set. Tuan-puan, kita buat set yang kedua. Orang komen. Okay, tangan tak bawah, naik atas 10 kali. 1 2 3 4. Pusing paling besar, sakit tahan sikit. 5 6 7 8 9 10. Tarik nafas. Lepaskan. Siapa kat sini kaki tertarik? Kaki kopi. Badan mesti banyak sakit. Kaki kuih muih. Kaki roti canai. Ngam. Daripada atas sampai ke bawah, semua sakit, lesu, banyak angin, kesian. Tak apalah, susah nak ubah kan, sebab dah jadi gaya hidup. Tukarlah sikit-sikit. Sikit-sikit, kurang-kurangkan. Dah lama okey tu. Kaki kopi. Tak apa, kita repair badan kita. Bila dah banyak, okey, kita boleh ambil, tapi jangan berlebihan, okey? Okey, sekarang ni kita patah balik, tangan letak depan. Turun bawah 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kaki coklat. Oh, sedap coklat tu. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Siapa yang memang betul-betul nak pulihkan daripada luar, ikut cara saya. Senaman ada, urutan ada, minyak RG ada. Siapa yang nak pilih nak repair daripada dalam, baiki makan. Boleh slowly, sikit-sikit lah. Okey, sikit-sikit. Sebab benda ni, bila kita dah lama makan macam tu, susah nak ubah. Tapi sikit-sikit boleh, insyaAllah. Okey, kita nak bagi kepada sesi penutup untuk step yang ketiga. Tangan letak bawah, pusing 10 kali. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puan Wijaya ikut encik memang sihat. Puan Wijaya follow saya dah 5 tahun tuan-puan. 5 tahun dia follow saya. Masya Allah. Dan dia kata badan dia better. Thank you. Okey, kita pergi kepada step yang seterusnya. Tangan letak depan, turun bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas senaman boleh mandi ke? Boleh, tapi rehat dulu. Bagi kena angin, bagi chill, bagi tenang dulu, baru mandi Ada tak yang berpeluh-peluh? Ada tak yang berpeluh-peluh kat sini? Yang dah mengah-mengah. Lihat dulu makcik minum air. Minum air jap. Nampak dah pucat dah muka tu. Masih okey ke? Baik, ikut senam. Alhamdulillah. Mengah-mengah. Okey, sekarang ni siapa nak duduk kejap? Duduk kejap. Rasa ringan tangan. Rasa ringan tangan kan? Kita lancarkan darah bahagian tangan. Kalau rasa macam semut-semut, jangan risau, tu darah tu dia berjalan, dia akan rasa macam tu. Okey, kita nak bagi lagi 2 senaman. 2 lagi, come on. Okey, tangan kiri letak depan. Okey, jangan bawah tengok level dada depan Tangan kanan letak atas dia. Faham? Bukan bawah tau, atas Kita tolak ke depan sambil tunduk. Push. Ada ke rasa force dekat belakang ni? 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepas buat. Dah. Tak nangis? Kan nafas. Nafas macam biasa Boleh buat? Boleh. Okey, sekali lagi. Lega, good. Okey, letak tangan satu. Tak atas dia, tolak ke depan. Fokus, force ke belakang. Force bahagian belakang, otot belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Bangun tidur rasa kebas. Sebab mungkin masa tidur tu anda dalam keadaan sejuk aircon. Bila sejuk, otot kita akan mengeras. Semua dah kebas juga. Tapi kalau saya nak detailkan nanti dia panjang. Follow saya dulu. Ataupun anda mungkin tindih bahu. Macam tu boleh kebas. 1, 2, last round. Tolak. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan fokus pinggang, kita fokus atas. Tarik nafas. Lepas. Keluar angin. Puas hati. Kalau ikut daripada awal tadi, puas hati. Bila nak habis ni? Kita pun nak habiskan. Saya nak habiskan. Okay, tangan buat macam ni. Okay, kepit ke belakang kuat. Kuat Kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan stop ke belakang, campur ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Masya Allah. Sekali lagi bulu roma saya naik tuan-puan. Masya Allah. Masya Allah. Follow. Okey, kita buat yang kedua. Buat macam ni. Sakit, tahan sikit lah. Kepit ke belakang, kuat. Kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tolak slowly ke atas. 1. Force. 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Alhamdulillah. Siapa bulu roma dia naik, tuan-puan, komen 1. Tegak ni. Komen 1. Ke saya seorang je? Kamisa. Alhamdulillah. Cikgu live call berapa? Pukul berapa? Alamak, saya live ni tak ada jadual lah. Okey, sekali lagi last round. Ni last round. Okey. Tolak ke belakang, kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan stop ke belakang, campur ke atas. 1, 2, slowly. 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepas. Tahniah tuan-puan. Tahniah. Alhamdulillah. Kalau rasa tak selesa belakang, buat macam ni Okey, tangan macam ni. Tengok, 1 bawah, 1 atas. Okey. Lepas tu buka, patah balik. Ni pula atas. Buat 10 kali. 1 ni untuk riliskan dia. 2, 3, selang seli. Ni atas. Lepas tu bawah pula selang seli.
Okey, yang ni dia akan buka bahu sekali Kalau ada sakit bahu dia akan rasa sikit lah. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Alhamdulillah. RJ